Okey. Maka Kak Di pun ambil lah dekat satu produk ni. Okey, satu produk ni dekat satu syarikat ni, dan dia memang 15 gram untuk 30 hari, 30 kali lah pengambilan. Sebabnya katakanlah kita ada masalah yang ketika, dia sarankanlah untuk minggu pertama tu ambil 2 secet. Maksudnya ambil pagi dengan masa bangun pagi perut kosong lah kan, dengan sebelum tidur. Tapi bila minggu dah kedua semakin okey, dah boleh konsisten dengan 1 secet saja. Jadi memang Kak Di akui, Kak Di ambil yang ni, Kak Di try, Kak Di ambil, Kak Di try untuk diri sendiri. Okey. Dalam tempoh 3 ke 5 hari pada Kak Di lah, dia dapat berasalah kesan tu. Perut dah tak berbunyi, perut dah tak meragam. Lepas tu Kak Di boleh makan dekat makanan luar. Maksudnya boleh makan di kedai luar. Selalunya bila jadi macam tu, Kak Di trauma untuk pergi kedai makan lah. Maksudnya kalau ada macam contoh tom yam ke ataupun makanan sayang, dia seolah-olah ajinomoto ke problem perut Kak Di ni kan. So maksudnya Kak Di tak boleh pada awalnya. Dan tiba-tiba dalam tempoh untuk yang 5 hari Kak Di test untuk yang had ni, Kak Di dah boleh berjaya untuk pergi makan di kedai. Bukan perlu lagi untuk masak di rumah. Faham tak perasaan ni? Perasaan yang orang cakap berbulan-bulan merana, berbulan-bulan rasa macam last kali terpaksa ambil keputusan untuk masak sendiri di rumah. Faham lah, bila masak sendiri tak sedap. Kadang-kadang kita boleh masak untuk anak-anak ataupun family, tapi untuk diri sendiri nak makan, dia mesti nak cari makanan luar kan. Tapi dan tempoh bulan yang tak sihat ni, sebenarnya macam nak kata bulan tu macam lama juga, setahun kot. Sebab kita duduk mencari. Lepas kita dapat berjaya boleh makan dekat luar tu, rasa nikmat tu macam boleh menangis kot. Macam faham tak perasaan ni? Pada orang yang menghadapi lah, pada Kak Di, orang yang menghadapi situasi macam ni, dia rasa satu nikmat. Aku dah boleh makan kat luar. Sebelum lama ni aku tak boleh makan, aku dah boleh makan kat luar. Hanya orang Kak Di rasa macam hanya orang yang pernah rasa lah pada Kak Di yang boleh rasa perasaan Kak Di ni kan.